Puncak. Abang sekarang kat Beijing, China, dan belakang saya ni Great Wall of China. Salah satu 7 keajaiban dunia. Okey, dah sampai. Dibina lebih daripada 2,000 tahun yang lalu dan panjang tembok ni hampir 22,000 kilometer. Kalau nak kira jarak dia dari Malaysia ke Beijing, 5 kali ganda. Tembok ni merentasi gunung, dibina untuk melindungi China daripada serangan musuh. Betapa cantiknya pemandangan. Ababi cari isteri tak jumpa. Jumpa pun kat situ. Sesak kucing atas. Watchtower yang Ababi nak naik ni antara yang paling tinggi. Tak ramai orang berani naik. Tapi Ababi challengekan diri untuk sampai ke atas. Perjalanan naik ke atas sangat jauh dan makin lama makin curam. Kawasan berehat. Ni antara pengangkutan orang-orang lama naikkan barang-barang. Tengok perjalanan Ababi setakat ni. Sikit lagi Ababi, sikit lagi. Ababi sebenarnya takut tinggi, sebab tu Ababi tak nak tengok bawah. Akhirnya Ababi sampai juga ke atas. Semua orang tengah duduk tengok pemandangan, termasuklah Ababi. Dia sebenarnya jauh lagi, tapi ni antara tembok tertinggi. Penat. Kaki pun bergetar. Bila nampak orang lain kibar bendera, Ababi, wakil negara kita. Terima kasih kepada korang yang tengok sampai hujung video Ababi. Malaysia boleh.